30 tahun bekerja, kemudian pencen, kemudian simpanan habis dalam masa 5 tahun saja selepas pencen. Berbaloi atau tidak? Sebelum tu save dulu video ini dan share kepada rakan-rakan yang lain. Inilah realiti yang ramai tak sedar. Statistik menunjukkan hampir separuh pesara di Malaysia habis simpanan KWSP mereka dalam tempoh 5 tahun selepas bersara. Bayangkan kita penat-penat 30 tahun menabung tapi hanya mampu bertahan 5 tahun. Lepas tu terpaksa bergantung pada anak, terpaksa bekerja semula atau hidup cukup-cukup makan. Masalahnya bukan kerana pesara ni tak ada duit, tapi simpanan mereka tak tahan lama. Tunai makin mengecil nilainya, barang pula makin naik harganya. Saya teringat seorang pakcik pesara, dia mula sedar lalu asingkan sebahagian duit pencennya dalam bentuk emas. Katanya dia tak mahu jadi beban pada anak-anak. Kalau duit dia habis, sekurang-kurangnya dia ada emas untuk dicairkan dan digunakan. Emas itulah yang menyelamatkan dia bila kos perubatan meningkat. Bukan setakat nilai emas kekal, malah harganya semakin naik. Tunai makin lemah, emas makin kuat. Kos hidup naik, emas bantu tampung. Simpanan habis, emaslah jadi backup. Tuan-puan, kita semua akan sampai satu masa di mana kudrat makin lemah, makin tak sihat, tapi belanja makin tinggi. Kalau nak tenang di hari tua, mulakan simpanan emas dari hari ini. Jangan tunggu sampai semua simpanan habis baru nak menyesal. Anda nak mula simpan emas, tengok pin video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Saya akan bantu dan guide anda sebaiknya. Follow dan komen jika ada pertanyaan.